Yang kedua jaga apa? Jaga mata. Tengok yang elok-elok. Tengok gambar yang elok-elok. Buka TV tengok elok-elok. Ni tengok. Tengok dalam handphone sekarang ni. Internet. Ya Allah, bahaya betul. Tengok cerita perang. Tahu cerita perang? Perang yang sesungguhnya. Berperang pada mula sampai habis. Ramai yang tak faham ni. Cerita perang lelaki dan perempuan. Perang. Faham? Wah, ni parah ni kau tak faham ni. Saya nak terang macam mana. Cerita lelaki perempuan lah. Cerita lelaki perempuan. Tengok. Dia hal ni tak tahu ni. Mati bila tak tahu. Tengok. Aduh, ya Allah, ya Allah. Wuih, dia tengok. Sekali gambar perempuan tu lain macam pula rupanya. Sap, terperanjat, tumbang. Allah, tumbang. Handphone terlepas. Movie tu tadi, cerita tu tadi masih on macam biasa. Dia tumbang tadi. Anak datang, mengucap bah. Abah dia dah kerah. Abah mengucap bah. Lepas tu nak ambil capai telefon, nak telefon kecemasan. Ambil telefon, tengok video, huyo, tak pasal-pasal. Nampak video cerita perang. Yang tak faham tu tanyalah yang faham. Bila nampak video cerita-cerita tak elok ni, cerita tak elok, akhirnya mati bapak tu tadi, bukan ke cerita tu tak elok?